Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua yang sedang menonton kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang paling ditunggu-tunggu, iaitu orang kata untuk saya kongsikan bersama-sama kepada semua orang berkaitan tentang program-program yang kritikal pada kali ini. Okey, hari ini kita akan meneroka bagaimana 3 lagi bidang yang kritikal. Maksud kritikal tu adalah orang kata hot, on demand, okey, iaitu utamanya ialah program cyber security, creative multimedia dan juga software engineering. So, sebelum kita mulakan kita punya sesi ni, mari saya perkenalkan panelis kita ataupun panel kita pada hari ini. Yang berada di sebelah kiri saya ni, iaitu yang handsome, kacak bergaya, iaitu Encik Amir Hakim, merupakan salah seorang pensyarah cyber security. Selamat datang Encik Amir Hakim. Terima kasih for the good introduction. Kita ada yang hujung sana. Manis orangnya, sentiasa tersenyum kan. Orang kata sejuk mata memandang. Kita ada Encik Arifin, iaitu salah seorang alumni GMI kita daripada program software engineering. Selamat datang Encik Arifin. Terima kasih. Terima kasih kerana both of you sudi join kita punya webinar hari ni lah. Terima kasih juga pada the others lah. Okay. Join, Tak lupa juga saya nak memperkenalkan diri saya. Saya Miss Nur Halimi Ros, merupakan ketua program bagi kreatif multimedia di German Malaysian Institute. Okey, semua orang dah tahu pasal kritikalnya ataupun hotnya, on demandnya tentang program-program berasaskan computer and information ni sebenarnya. Okey, macam saya cakap tadi ada 3 program. Tapi kita nak tahu lebih lanjut daripada panel kita sendiri, apakah yang kritikalnya tentang cyber security daripada Encik Amir Hakim sendiri tentang program cyber security. Silakan Encik Amir. Okay. Alright, sebelum tu saya nak cakap sekali lagi, welcome to everyone yang join. Thank you for making the time. Apapun today's session kita buat lebih kepada informal informal, santai-santai, kita cuba santai. Okay, although the topic is quite very interesting and kind of heavy juga sikit. Tapi kita cuba so kita berbalik pada soalan tadi. Soalan dia adalah berkaitan dengan cyber security and dia punya relevance pada industri Betul. Okay. So dia gini, kita dalam Malaysia ni dah memang tak lekang lah kita dengar insiden-insiden yang melibatkan badan kerajaan. Even saya sendiri pun saya pergi kepada jumpa budak intern kan, kita visit demi company. Mereka menceritakan bahawa ada berlakunya kes-kes cyber attack yang attack dia punya company lah. So itu melibatkan jutaan data yang banyak. Okay, so risiko kepada data yang dia simpan. So benda tu sebenarnya also affect dia punya revenue and also dia punya image lah, image sebagai sebuah company kan. So itu dari segi the big scope lah. Okay, melibatkan cyber security. Tapi kalau kita kecilkan kepada GMI saja, apa yang saya nampak penting bila kita cyber security kita short form as CBS lah in here dekat GMI ni. CBS ialah kita punya core adalah network. So bagi saya apa yang cantik for the students in GMI, what is apa yang fortunate for them is kita punya the infrastructure lah. Maknanya for a given class, contoh 25 student, we have apa orang panggil as islands, which is network devices lah yang mencukupi. So benda tu memudahkan lagi untuk budak-budak have proper hands on lah kan. Itu yang saya nampak the good opportunities lah. Okay, harap menjawab lah. Okey, so maksudnya apa yang Cik Amir cakap tadi tu tentang di mana GMI ni banyak menekankan tentang network, betul? Network. Dan macam mana dalam industri sekarang banyak company yang orang kata nak melindungi data diorang, betul? Yeah, betul. So ini antara program yang kita katakan kritikal, kritikal yang sihat kritikal bukan kritikal yang sakit tapi kritikal yang sihat. Okey, so tu tadi daripada cyber security, betul? Betul. Okey, so kita nak tanya juga kita punya alumni Encik Arifin, agaknya apa yang menyebabkan dan apa yang menyebabkan program software engineering tu sendiri kritikal dalam industri dan juga apa yang berlaku bila awak berada di sini ketika tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih kepada penonton kerana meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Bila cakap pasal software engineering, mestilah selalunya coding, buat apps, buat website. Okay. Sebenarnya as software engineer, dia tak terhad pada itu sahaja. Okay. Sebenarnya software engineer yang bertanggungjawab dalam mendesain website, design sistem dia, pastikan sistem dia memenuhi keperluan pelanggan, customer, users, and then pastikan sistem dia ditest betul-betul. And then pastikan dia punya sistem tu berjalan dengan lancar, apa yang kita expect, dan
dengan kurang je bug lah. Kita test. Mana ada kurang error lah. Mana dia boleh berfungsi for long run kan. Jadi kalau dia ikutkan kalau kita tengok lah pada kehidupan seharian kita, even dekat kita nak pergi beli nasi lemak, kita main guna software. Contoh QR Pay, tu software. M2U tu software. Jadi software engineer ni dia bertugas. Contoh M2U, kalau tak ada software engineer bila dia buat apps, dia tak terhenti bila siap-siap. Dia akan pergi ke stage seterusnya, iaitu maintain. Siapa nak maintain? Software engineer. Contoh bila cyber security attack, ada attack baru, siapa yang akan patchkan software tersebut? Software engineer. Jadi tak semestinya coding saja. Dialah yang tentukan infrastructure, design the system semua. Jadi itu salah satu core critical lah untuk software engineering lah. Okay, bagus. Dia macam tau, dia macam adik-beradik. Adik-beradik kenapa tau? Back end software engineering, to network, to protect the data, cyber security. Tapi yang cantik-cantik, yang lawa-lawa, yang nampak dekat muka depan tu kreatif multimedia. Okay, so kita nak tanya sikit lah kan, daripada Encik Arifin tadi sebagai alumni kan, ada tak subjek-subjek yang sangat-sangat ditekankan dalam software engineering sendiri? Okay, antara subjek yang dibelajar lah, okay, core course-nya antaranya IT Essential. So IT Essential salah satu course yang introduction kepada basic of hardware, maybe basic networking. So pelajar-pelajar tahu sebelum kita masuk kepada software, kita pergi kepada entry level punya hardware, network tu semua. Okay, and then other than that, of course kita ada juga web application, cara untuk bina web application, and then ada juga mobile application. Mobile application dengan web application ni flow untuk build dia memang different lah bagi saya. So tu antara salah satu core subject. So memang kalau nak ada basics, kena ada IT essential from the basic to scratch lah kan. Maksudnya dah kukuh baru boleh come out to the next stage lah. Maksudnya terus lepas kita ada basics, fundamental, baru boleh come out with a mobile application ke website tadi, betul? Okay, kalau dalam cyber security tu, apa agaknya subjek-subjek yang memberi penekanan terhadap protect data tadi tu? Macam mana tu? Okay, so kita berbalik pada macam network tadi kan. Okay, so maknanya kita the first thing, contoh kita ada phone kat sini kan. So what we're going to study is macam mana this, contoh ada one device, macam mana boleh communicate with a laptop. So that is what we call network. So macam mana that communication, apa dia punya background activity dia. So benda tu kita akan belajar. So as part of CBS, you also akan dapat what we call certification, CCNA 1, CCNA 2 and CCNA 3. So itu kira core lah untuk you punya network punya component. Okay. In addition, so bila kita buat CBS, of course there will be programming. So for myself, saya mengajar Java and Python. So that one is also part of the course. So you akan belajar programming sikit lah. So for me, I think Java might be a bit tough, tapi Python is something a bit more interesting. And then the application tu lebih meluas. So maksudnya di dalam pembelajaran sendiri kita dah praktikkan simulasi macam mana sesuatu perkara tu akan berlangsung. Maksudnya bila masuk dalam industri nanti mesti diorang dah tahu dah macam mana nak defend, macam mana nak attack, and then macam mana nak develop from the scratch menggunakan software engineering. Dia macam adik-beradik, dah nama adik-beradik. Kalau dah dua dia macam ni, tak mungkin lah macam ni je kan. Creative multimedia memang support each other. Sebab apa saya kata each other? Kalau dah kata dia buat basic on scratch development of mobile application, nak network dia orang cyber security untuk protect data. Nak cantikkan mobile application tu UI UX, kita orang lah orang dia. So kita orang ni kalau creative multimedia ni tak lain tak bukan, mesti melibatkan 2D animation, 3D animation, part of videography, photography, maybe some of graphics. Kalau adik-adik suka grafik, kalau adik-adik suka fotografi, videografi, creative multimedia adalah antara pilihan juga. So dah kata kalau tiga-tiga ni bergabung, pastinya projek adik-adik akan meletup. Apa agaknya projek yang diketengahkan dalam subjek cyber security? Projek yang diketengahkan biasanya kalau kita kata final year project, pelajar tu memilih ke arah apa biasanya? Ke arah apa? Okay.
So kita kalau macam FYP dia project of course kita kan ke arah cyber security lah. That is our niche kan. Apa kita punya luang lingkup kita nak cover kan. Scope orang panggil scope dia memang ke arah cyber security. So contoh one example yang saya bagi is ada baru-baru ni SEM5 punya student dia buat project which is phishing link punya detection system. So dia ada bila kita phishing link kan, maknanya kita tengok sama ada link yang diberi tu adalah benda yang selamat ataupun tidak. Contoh kita tekan, is there a risk involved bila kita tekan. Adakah data kita boleh hilang ataupun dia boleh membawa kepada web page website yang mungkin tak selamat. Okay. Tapi yang for me apa yang menarik what they did is dia ada, maknanya there's a proper website yang boleh access lah. Semua is public public facing lah. So semua boleh access. And then dia ada feature dashboard, and then also dia ada dia punya own reporting and tracking system. So benda tu nampak kemas. And then we can see that actually benda tu is something yang berfungsi dan boleh digunakan. Okay. So ni yang dibina oleh pelajar cuba buat lah. Betul. So satu kebanggaan lah. Betul. Rasa macam nak selamat sikit lah. Sebab apa? Rasa selamat tu data saya terselamat lah bila saya dengan saya punya pensyarah cyber security ni, rasa selamat data saya. Kalau dah selamat tu, kita nak tahu daripada pihak software engineering. Sebagai seorang alumni kan Cik Arifin, macam mana agaknya buat FYP? Boleh kongsikan sikit. Mungkin ada orang kata perit jerit tangisan darah dan segalanya. Sebab orang kata alah FYP je, tapi orang tak tahu macam mana kan. Cuba Cik Arifin ceritakan pengalaman tu. Kita nak dengar sikit. Mengenai FYP, saya buat FYP saya dalam tahun lepas, waktu saya semester 5. Jadi of course saya rasa memang kalau saya tanya kawan-kawan saya waktu tu, memang satu benda yang diorang cuba praktikkan adalah wow factor sebenarnya. Wow factor, apa yang bila orang tengok tu apa yang wow kan. So kami pun fikir-fikir juga itu satu benda. Tapi yang paling penting sebenarnya bila buat software tu, dia menyelesaikan apa yang masalah yang kita cuba selesaikan. Contoh macam saya punya kami punya projek as a group, kami buat kami cuba selesaikan digitalization marketing system. So jadi kalau siapa yang datang waktu open DI tu nampak yang hologram besar tu, itu salah satu, itu sistem kami buat lah. Jadi apa yang kami cuba selesaikan adalah untuk memudahkan lagi kerja marketer ni. Untuk contoh nak simpan data dia orang, nak macam menarik lagi orang datang ke booth dengan contoh hologram. And then senang nak menyenangkan macam schedule system supaya bila orang tengok senang nak tahu ni nets dekat mana dia akan market dia punya ni lah projek dia orang ke ataupun anything dia punya produk ke apa dia punya produk. Macam JMI dia nak tahu bila esok JMI ada dekat Politeknik sekian contoh. So senang menggunakan that application menggunakan that web application. Jadi kami bina web application lah. So itu adalah projek Cik Arifin dan kumpulan lah. Kumpulan kami. So macam mana cara pembuatan tu? Cukup sikit lagi. Okay, kalau ikutkan cara pembuatan tu, at first kami fikir macam tak feasible sebab hologram kan. Macam budak-budak diploma nak buat hologram. Okay. Tapi salah satu teammate saya cuba cari cara yang maybe sebab selama ni kami check hologram tak ada lagi dibuat di GMI. Jadi itu boleh jadi salah satu wow factor. Yes, itu jadi salah satu wow factor. And of course digitalization marketing dah menyelesaikan masalah marketer lah. Bergantung pada waktu kami interview salah satu team marketing GMI. Jadi bila kami saya punya teammate research, ada cara yang mudah, iaitu menggunakan konsep mudah, iaitu piramid. Menggunakan piramid hologram tu, pantulkan cahaya nampak macam hologram kan. And then kita gabungkan dengan web application, digitalization kan dia. Alhamdulillah okey jugalah. Adalah juga waktu proses tu adalah mungkin cara ni tak boleh, kena betulkan cara lain, tu biasa. Cuma itu as software engineer, kita kena selalu pandai untuk menyelesaikan masalah tu. Tengok kita kena selalu pandai menyelesaikan masalah. Kita nak tanya technical training officer kita ni daripada cyber security. Macam mana agaknya dalam kelas Encik Amir Hakim orang kata membimbing pelajar buat projek tu sendiri? Adakah hanya insan terpilih saja? Macam mana boleh kongsikan dengan penonton semua? Okay, alright. So kita sambung pada soalan maknanya pengajaran pengajaran the learning experience dia orang punya pengalaman dalam kelas. Kita first of all kita kan tahu dalam JMI ni kita memang limit 25 students the maximum per kelas So memang dia punya student to teacher ratio tu is terkawal lah, tu tak ada sampai melimpah-limpah. So we have that limit. So that's for me benda tu penting. So maknanya dia punya TTO tu boleh monitor and at the same time bagi feedback yang baik. Bagi feedback yang cantik lah. So the student boleh belajar. And then they feel seen lah kan. Itu satu. And then kita sebagai TTO here, the assessments yang kita ada ni memang berfokus ke arah maknanya skill based lah.
Kita nak dia nak memang asah dia punya skill supaya dia boleh apply apa yang dia belajar tu. So it's not just about you understanding, but then how do you use it untuk create contoh macam PBL, mini project tadi kan. So you nak create something. Contoh, and then FYP something wow. So you want to sell something. So benda tu mesti bernilai baru orang luar akan tengok. Okay, so that's itu dia ni. For me, my teaching approach, mana kita akan of course the first 30 minutes ada share a bit of theory, but then afterwards there will be activities lah. Regardless sama ada buat perkumpulan ataupun maybe some of them may have kena buat maybe in berpasangan. So kita nak different apa nama dia settings lah for the students tu, macam dia boleh experiment and dia boleh try push how far they can go kan. So that's my thought on that lah. I think kalau tambah satu lagi, saya rasa just to say lah, maknanya bila saya hari tu ada visit intern dengan seorang member TTO juga. Kita pergi visit intern lah, that one kat area airport lah. So apparently the student was a SW punya student lah. SW punya student, dia intern dengan Malaysian Airlines. So dia kita mendapat feedback bahawa the apa nama dia punya supervisor tu was quite happy sebab dia ada. Because even she was doing better daripada budak-budak degree daripada different university. So we can see, maknanya student kami ni dia punya hands on tu, dia punya confident nak buat tu memang terhadapan lah with the skill that they have. Lebih ke depan lah. Sebab dia dah selalu buat. So the confidence dah cantik. Itu saya rasa lah. Macam orang kata pujian juga kan pada student tu juga lah. Pada student tu saya pun walaupun kata kira adik-beradik tadi kan, rasa tu sejuk macam dengar dia, hati tu orang tenang, dengar muka kira kalau lagi pula cikgu yang mengajarnya kan, lagi pula cikgu yang mendidik sebelum ni dalam kelas dapat pula pujian daripada industri sendiri. So, kita memang dalam kelas ni macam yang kedua panel kita cakap tadi, banyak hands on, banyak berguru dengan pembimbing sendiri. Even dalam multimedia pun sama, which is kita mengamalkan 50% kita adalah 70% kita adalah hands on, 30% kita adalah teori. Jadi bila orang kata bila hands on ni, pelajar dia akan mula orang kata explore. Barulah tahu kat mana skills tu boleh ditambah baik, macam mana penghasilan artwork tu sendiri ataupun hasil kerja tu sendiri, supaya bila setiap hasil kerja tu orang kata bangga kan. Bila buat pembentangan, presentation, kita nampak pelajar-pelajar tu sendiri boleh menghasilkan ready for industry. Itu yang pentingnya, ready for industry. Okay, mungkin boleh saya kongsikan sedikit video pelajar kreatif multimedia di mana menghasilkan 3D animation, bermula dengan modeling, texturing, antara subjek yang ramai gemari sebenarnya. Okey, sebenarnya subjek ni dia tak susah. Dia susah bila tak ada imajinasi. Bila ada imajinasi, sebenarnya bukan dalam program kreatif multimedia dia. Dalam program software engineering pun sama, cyber security pun sama, sebab nak dapat idea, betul? Nak dapat a good plan, good output, you kena berimajinasi. Baru you boleh hasilkan output yang bagus. Bukan sekadar orang kata Miss, Sir, ada idea tak? Tapi apa yang tenaga pengajar ni buat dan juga pelajar tu buat, kita sama-sama dig out. Maksudnya kita try, teroka, keluarkan idea sama-sama. Kita cari. So daripada idea pembelajaran tu sendiri menghasilkan output pelajar tu sendiri yang bagus. Okay, so kalau kita tengok dekat skrin tayangan sekarang, kita ada mini project daripada pelajar-pelajar yang lepas tentang 3D animation. Ada nama, diorang buat come up with kampung hari raya kan. Tapi pelajar-pelajar sekarang ni dalam kreatif multimedia, dia orang suka cerita-cerita hantu. Saya tak pasti kenapa. Cerita hantu, cerita seram, memang itu mungkin trend. Cerita cinta kita dah tak main dik. Dia kata, Miss, cerita cinta kan, tak boleh lah Miss, cerita cinta geli. Dia cakap tu. Tapi kalau cerita seram, benda yang menakutkan, dia orang suka. Buat kita jump scare bila tengok projek dia orang. Tapi it's good. Itu salah satu idea sebenarnya macam mana dia orang nak hasilkan kreativiti. Bukan sekadar dalam bidang kreativiti media saja. Mungkin dalam bidang-bidang lain pun sama, saya pasti. Mungkin boleh kongsikan sikit apa sebenarnya fokus utama
Okay, cyber security dan juga industri. Adakah related tu jarak dia jauh ke, dekat ke? Boleh Encik Amir kongsikan. Fokus utama fokus utama cyber security. Fokus utama. Okey. Fokus utama. Okey. Okey, macam ni lah. Saya rasa untuk menjawab soalan tu kan. So kalau kita fikir, dia beginilah. Kalau kita nak masuk industri, bila melibatkan cyber security ni, kita ada different tools lah. Okay, different tools yang digunakan untuk benda-benda membeza. So contoh, if you are maybe a bit macam red team ataupun your offensive side, then you have like what we call as Kali Linux punya environment. And then dalam tu ada macam-macam tools lah. Okay, and then maybe kalau you kat arah monitoring ataupun orang panggil sebagai network monitoring, kita akan ada a bit of Wireshark and then a bit of macam maybe tools like Splunk. Tapi for in our case, dalam JMS, Splunk tu not a tool that we study in detail lah. I think of course kita akan tengok juga dari segi mana kita nak faham dia punya network infra lah. So in that case, the simple one would be the packet tracer and also our Cisco modules lah. So itu adalah dia punya core components lah. Sebab kalau macam saya kan bercakap berdasarkan pengalaman, adalah pengalaman kita bekerja dalam banking sector untuk cyber security, the understanding of the tools and the certification yang ada tu, sebenarnya benda tu berharga. So bila kita melihat pada budak-budak JMI, sekiranya mereka they melibatkan diri dalam SciSec, the societies and the programs yang kita bawa student pergi next again, and then for the industry engagement. From there, you kind of get the network, and then you know okay which area dalam cybersecurity ni yang you nak masuk. Adakah you nak masuk pada blue team ataupun you nak masuk pada threat and vulnerability management. Benda-benda ni lah a bit complicated punya terms, but then the simple way to put it is you nak lebih kepada miner data ke, ataupun you nak lebih kepada nak cuba godam sistem ke, ataupun you nak lebih kepada mungkin berhubung dengan manusia ataupun pengguna-pengguna untuk menyelesaikan sebarang masalah cybersecurity dalam you punya company ke apa kan. So it depends, but then you punya initiative jugalah ke arah mana you nak bawa you punya pencapaian. Okay. So adakah pernah kita nak tanya secara perlahan lah sikit kan, bisikan orang kata, pernah ke menggodam mana-mana website dekat bukan DJMI dekat mana-mana? Saya saya ini dari segmen pembelajaran, jangan salah sangka. Kita nak tanya cikgu kita. Menggodam belum pernah lagi dah. Belum lagi belum pernah lagi. Sebab macam saya punya pengalaman lebih kepada threat and vulnerability management. So kita lebih kepada nak defense lah. And then macam nak nak bagi sistem kita ni kuat dan boleh prevent such things from happening lah. So saya ada je kenalan yang dah ke arah dah boleh buat sampai itu. Maknanya dia ada backdoor pada company tertentu. So kita bila kita dengar daripada member dia boleh buat satu, maknanya dia punya cyber security dalam Malaysia punya government bodies and a few other organizations are still at the level yang agak merisaukan lah sebenarnya. Okay. That's why kita nak melahirkan lagi pakar-pakar defender tu kan. Kita nak orang yang boleh defend data-data kita, secure data-data kita. That's why kita harap adik-adik yang berminat tu untuk klik lah. Klik lah. Kita bertindak pantas. Kalau orang kata biasa kalau saya tengok dekat mana-mana social media wasabi. Kita tak payah wasabi ni. Kita www.gmi.edu.my. Awak klik kat situ, awak tengok program apa yang awak minat, cyber security, software engineering atau kreatif multimedia. Tapi saya nak tanyalah dekat awak Arifin. Macam mana agaknya bila awak dah pun jadi alumni sebagai seorang pelajar sebelum ni, segala yang awak pelajari, adakah bila pergi pada industri tu, adakah 100% digunakan ke ataupun awak fokus pada satu sekarang? Okay, masa Miss Mimi 100% like guna semua. Excited sangat. Masih guna semua apa yang kita belajar. Okay. Based on pengalaman saya juga. Okay. Apa yang kita belajar dekat dalam kelas tu, of course mungkin tak akan 100% dengan apa yang bila kita berada kat industri. Contohlah, dekat dalam kelas kita guna tools scan-scan. Tapi dalam industri kita guna tools scan-scan lain. So cumanya of course GMI apa yang saya perasan memang akan gunakan apa yang industri guna. Contoh macam sekarang ni saya dengar dah cuba interapkan Laravel sebagai salah satu pelajaran
Dan kebanyakan company yang saya baca job description dia pun memang memerlukan seorang yang perlu guna Laravel. So other than that, of course, macam Git, GitHub untuk version control semua tu. Okay, jadi nak kata 100% mungkin boleh, mungkin je, mungkin tak. Dan tak 100% pun mungkin je dan mungkin tak. Jadi bagi saya bergantung pada orang tu. Dia punya effort secara teknologi sentiasa berubah. Dan banyak benda baru yang kita sendiri kena catch up, kita tak boleh helpkan orang lain. Betul. So in the end bergantung pada orang tu juga. Betul lah tu. Sebab teknologi sentiasa mengejar kita kan. Macam diburu, macam program kita jugalah. Sentiasa dikejar. Sentiasa banyak peminat dia tu. Betul lah. Kalau dikatakan macam Encik Arifin cakap tadi, di mana subjek-subjek pembelajaran tu bermula dari bawah, dari fundamental, dan nak guna pakai tu mengikut spesifik industri sendiri. Betul. Kalau industri kata dah lebih ke depan, jadi pelajar tu sendiri akan effort untuk belajar, betul? Betul. Jadi itu actually apa yang kita terapkan dalam German Malaysian Institute. Okay, contohnya kalau dalam bidang kreatif multimedia pun sama sebenarnya. Which is kalau kita tengok ke depan sekarang, kita banyak orang kata lebih kepada augmented reality, virtual reality, mixed reality. Actually ketiga-tiga bidang ni berkait rapat dengan yang saya cakap tadi. Cuma cantiknya di maksud saya kreatif multimedia, jangan salah sangka, saya memang cantik. Lepas tu back endnya kedua jejaka. Bila dia jejaka, dia di belakang lah, menjaga yang cantik. Okay, kita kan nak tanya jugalah kan kat panel kita, agak-agak kan apa agaknya semasa berada dalam program-program, kedua-dua program lah actually, terutamanya pada Encik Arifin, masa belajar dulu, ada tak join apa-apa program ataupun apa-apa pertandingan, maybe professional certification ke ketika menjadi seorang pelajar dalam bidang software engineering? Okay, terima kasih. Jadi saya rasa dalam tahun lepas atau 2 tahun lepas, waktu saya tahun 2, saya masuk satu aktiviti pertandingan, which is World Skill Belia pra-kelayakan untuk bahagian solution, untuk bahagian IT solution for businesses, kalau tak silap saya. Jadi saya first saya dapat poster tu dengan saya punya TTO lah. Okay, TTO saya mencari dalam 3 orang, tak silap, 3 orang untuk masuk pra-kelayakan tersebut. Jadi dah lalang saya rasa dapat meningkatkan saya punya skill, of course. Dan what do I have to lose, right? So saya join lah. Okay, saya join. Okay, jadi dia ada 3 bahagian, 3 topik dalam tu. So kita ada web development, desktop development dengan mobile application development. So untuk tahun kedua tu, waktu tu kami dapat kena buat desktop application. Okay, jadi kami tunggu, sambil tu kami berlatih lah antara kami, berlatih buat apa yang patut. Sampailah hari kejadian, okay, di UTM Melaka, Universiti Teknikal Melaka. Jadi pertandingan pra-kelayakan tersebut dibuat di situ. Dan kami alhamdulillah waktu tu okey juga, boleh juga, dapat jugalah. Even tak dapat layak ke final, tapi dapat pengalaman tu bagi saya dah cukup berharga. Dan dia punya pertandingan tu dah mendedahkan kepada pelajar macam mengenai sikit lah in real world business, apa dia punya problem, macam mana kita nak solvekan dia, dah dedahkan kepada kita. So bagi saya itu salah satu peluang yang bagi saya rugi lah kalau tak ambil untuk Nets. And then selain daripada pertandingan, saya juga walaupun tak berkait, saya ada juga join kelab Ligarians, which is media club. Even dia tak berkait sangat dengan saya punya course, tapi dia mengasah soft skill saya. Saya rasa dulu saya memang susah sangat nak bercakap, dan berada di tempat orang ramai ni memang saya tak suka sangat. Tapi sejak saya join Ligarians Club, memang didedahkan lah. Lagi waktu event convo, event besar, kami dah diajar untuk macam mana event tu berlangsung, cara dia. Memang bagus lah untuk upkan lagi soft skill as pelajar. Jadi bagi saya memang rugilah kalau tak join apa-apa aktiviti kat JMI. Oh, maksudnya Cik Arifin ni memang aktif dekat JMI dulu. Boleh.
Okay, dia masuk pertandingan World Skill. World Skill ni bagi saya memang bertaraf orang kata dah namanya world. Kan. Memang orang kata nak capai tahap tu, prakalayakan pun saya rasa dah cukup bangga sebab saya pun pernah juga hantar pelajar saya pergi World Skill. Tadi Cik Arifin kata dia pemalu orangnya. Sekarang nampak Cik Arifin di sini. Alumni JMM sebagai seorang panel. Sebagai seorang panel. Kongsikan kepada kawan-kawan, adik-adik kan. Macam mana dia boleh kata menghilangkan rasa gugup, menghilangkan rasa takut dan build keyakinan dia. Dari mana nak build tu? Di German Malaysia Institute. Saya nak tanya jugalah pada Cik Hakim kan. Macam mana Cik Amir Hakim? Dah jadi hakim lah. Dah pada hakim dah pula kan. Cik Amir Hakim tu bila ada tak pernah bawa pelajar cyber security keluar pertandingan ke ataupun any activities yang berlangsung bersama pelajar itu sendiri? Okay. Sebagai saya TTO, kita one of the events yang usually kita akan hantar kita punya students CBS cyber security is capture the flags lah. So capture the flag ni quite a few places lah kita dah hantar. Even myself hari tu mengiring students ke APU, Asian Pacific University. So dia orang buat pertandingan in collaboration with PwC. So itu one of the events yang kita nampak kita punya student showcase dia punya skills lah, macam mana dia boleh nak capture all the flags So capture the flag ni macam mana sebenarnya? So maknanya dia mungkin ada a certain question ataupun a challenge yang dia orang nak kena bypass certain algorithm. So dia orang kena gunalah apa tools yang dia tahu dari segi the knowledge, Wireshark, hashing. So benda-benda ni adalah terma-terma yang yang kita pakai dalam cyber security lah. Itu satu. And also sekarang ni pun kita ada student yang tengah dekat siang tadi dia pergi UniKL for World Skills juga. So that one for cyber security. That one student SEM 2. SEM 2 dah terdedah. So it depends. It really depends on you punya motivation. You nak push yourself, then the opportunity is there. JMI provide the opportunity. So kita macam tu lah nak kata. Bagus kan semester 2 lagi dah. Awal. Kita dah hantar untuk bangga kan tu. Student saya kan tu. Saya dengar pun bangga sebab macam adik-beradik kita bangga tu. Kita support sebab masih baru tahun pertama, kiranya semester ni tahun pertama, kita dah dedahkan dengan pertandingan-pertandingan yang orang kata melibatkan orang ramai dan yang berbagai, maybe yang bertanding tu bukan yang seumur saya rasa ke, dan mungkin semester yang berbeza ataupun tahun yang berbeza. Bagus sebenarnya pendedahan macam tu. Macam mana yang Cik Arifin alumni software engineering cakap, join Worski, Cik Amir Hakim pun cakap, tak kurang juga kreatif multimedia. Nak juga. Nak juga. Okay, nak juga. Dia macam tak boleh adik-beradik. Kita bagi. Adik-beradik kena tonjolkan semua adik-beradik kita. Sebab apa baru-baru ni saya juga menghantar pelajar saya sendiri semester 2 juga. Tu saya kata sana semester 2, sini semester 2. Maksudnya kita awal lagi kita dah hantar pelajar kita untuk pertandingan Adobe Championship 2025. Alhamdulillah. Untuk 3 kali dah kami hantar daripada 2023, 2024, 2025. Alhamdulillah kali ini kali kedua kami menang. Pelajar ni menang. Dan lebih daripada satu, kita hantar penyertaan ramai, tapi kita orang kata dalam bahasa muda dia sangkut untuk dapat top 30 ACP Adobe ni, championship ni, seramai 3 orang. Okay, untuk 3 orang tadi tu, 2 daripadanya save the place for nombor 9 dan nombor 5. Untuk pelajar-pelajar kita CRM kan, which is nak dapatkan tempat di top 10 ni sukar sebenarnya. Sebab hasil kerja pelajar-pelajar yang bertanding, saya pasti World Skill pun sama, even mungkin dekat mana-mana pertandingan pun macam di Adobe ni dinilai bukan di dalam Malaysia. Semua dinilai daripada luar. Semua kita hantar, kita submit, dan yang nilai ni adalah juri-juri daripada luar. Jadi bukan Malaysia saja, malah daripada serata dunia. Jadi bila kita kata pertandingannya championship, kita berbanggalah pelajar kita mendapat tempat orang kata di dunia champion. Nak pergi nombor 1 insya-Allah nanti. Mungkin tak lama lagi. Adik-adik yang belum daftar tu. Adik-adik tu lah yang akan masuk championship, akan dapat nombor 1. Kan insya-Allah, amin. Mana tahu rezeki kita tak tahu. Betul. Okey, kalau kita cakap dah ada skills, dah ada orang kata banyak pertandingan dah join.
Mungkin boleh Cik Amir kongsikan sedikit kerjaya yang diburu dalam sektor cyber security pada masa kini. Relevance lah. So ini soalan yang dinanti-nanti oleh parents lah. Dia nak tahu anak dia habis belajar, ada kerja kan. Of course kita fahamlah kerisauan tu kan. Betul. So bagi saya maknanya kita berbalik pada apa kita belajar dalam course cyber security tu. So dia ada elemen programming, ada elemen network and also ada elemen spesifik kepada cyber security. So benda tiga ni pun dah maknanya you dah boleh bercambah pada different type of jobs yang you mungkin berminat nak apply. So sepanjang pengajian tu you dah boleh fikir sebenarnya apa sebenarnya minat saya. So kita ada a set of topics, a set of subjects, apa minat dia. Tapi to be specific, contoh kalau cyber security, of course kita ada pen tester, kita ada macam saya bercakap berdasarkan apa yang saya tahu lah, maknanya dah pernah bekerja kan, kita kerja cyber security ni skop dia luas. So ada yang melibatkan governance, ada yang melibatkan monitoring, ada yang melibatkan ada shift jugalah. So mungkin ada yang tak gemar shift, then probably boleh cuba benda lain. So ada red teaming activity, ada yang lebih kepada mana dia punya macam yang Arifin mention pasal software cycle tu kan. So mungkin ada change management. So benda-benda tu melibatkan software, and of course budak-budak the students from cyber security ni boleh apply ke arah itu. And then macam kalau kita tengok pada network pula, so ada element of network punya infrastructure. So kita sebelum kita nak protect tu, kita kena faham apa yang ada dalam network tu. So bila kita dah faham, and then baru kita boleh protect. So that's why the fundamental network tu budak-budak ni dah ada. So they can apply ke arah, kalau contoh dia nak jadi network engineer ke apa kan, network punya maintaining team kan. That one dia punya payment dia quite high juga, but then the risk and the responsibility is quite big jugalah. So you kena tengoklah sejauh mana you nak challenge yourself ke apa kan. So then you menilai sendiri apa yang what your interest is lah. And then programming pun biasalah, my programmer, software programmer, mungkin ke arah itu juga. So banyak sebenarnya cabang dalam bidang kerjaya. Terutamanya cyber security ni dia tengok pada apa yang kita minat dan apa yang kita belajar tu kita boleh kembangkan. Boleh kembangkan, betul. So kalau dalam software engineering macam mana? Apa kerjaya yang paling orang kata diburu sangat, yang paling orang intrend sangat nak pergi? Bagi saya untuk software engineering pula, of course yang saya perasan lah, saya sendiri pun salah satunya contoh macam full stack developer, which is dia bukan fokus pada for end atau back end saja, dia fokus pada whole system. So bila full stack ni, dia tanggungjawab dia adalah whole system, daripada UI UX nya, database macam mana tu semua, full stack developer. And then other than that ada juga macam mobile developer. Mobile developer ni pun ada bergantung juga pada dia punya job description dia. Kadang dia ada nak macam language ni, dia asalkan dia bergantung pada job description dia. Kalau job description more tu perlukan seorang yang perlu develop something, so saya rasa tak masalah nak apply untuk job tersebut. Contohnya kalau tak nak develop something pun boleh apply untuk software tester. Software tester pun walaupun dia tak develop something, tapi dia memastikan sistem tersebut secure. Itu pun salah satu job yang kritikal lah sekarang ni pun. Dan ada dan that boleh juga macam DevOps engineer, dia jaga ekosistem infrastructure of the system itself. Itu salah satu yang saya boleh sebut lah. So maksudnya programmer, defender, nak jadi sebagai mobile application kan, and then nak come up with sebagai software tester. Kerjaya dia memang orang kata tak berapa orang nampak lagi, tapi sebenarnya ada dalam industri kita. Macam Cik Amir cakap tadi, melibatkan banyak sektor, betul? Ada yang government, ada yang depends on pertanian ke, pengilangan ke. So sama juga dengan kreatif multimedia. Tak kurang jugalah. Which is kalau orang kata kreatif multimedia ni lebih kepada hiburan ke? Tidak. Sebab ramai orang nampak multimedia ni hiburan. Hiburan tu salah satu daripadanya. Jangan salah faham. Tapi kreatif multimedia ni dia lebih kepada, contoh kerjaya yang paling orang buru sekarang ialah 3D animator. Nak jadi 3D animator, nak jadi 2D artist, nak jadi UI UX developer, sama je, developer, designers, graphic designer. So itu antara yang paling diburu dalam kerjaya bagi kreatif multimedia. Kalau kita tengok alumni kita, antaranya boleh saya kongsikan alumni kreatif multimedia. Kita ada salah seorang bekas pelajar saya, alumni CRM kreatif multimedia sendiri.
menjadi 3D animator di Animostar. Siapa suka tonton cerita kartun, Boy, mesti tahu company ni. Dan dia adalah salah seorang 3D animator bagi Boy lah. So nampaknya kejaya-kejaya seperti ini, actually semua ketika-ketika kejayaan kita semua di belakang kan. Dia di balik tabir. Di balik tabir. Tapi ada. Tidak menonjol, tetapi orang kata ada sentiasa. Sebelum kita nak habis ke, nak apa ke, saya kalau boleh nak mungkin ada nasihat. Nasihat ke, saranan ke daripada pihak panel berdua, daripada software engineering, daripada cyber security sendiri. Apa agaknya advice, saranan kepada mereka yang belum join atau yang akan join program kita di German Malaysia Institute? Silakan Cik Arifin. Okay. Jadi, ni nasihat untuk yang belum join. Jadi bagi saya, kalau pelajar-pelajar yang mencari pembelajaran yang kebanyakan hands-on, which is kalau kat GMI 70% hands-on dan 30% teori, saya rasa GMI memang sesuai lah untuk mereka yang tak suka sangat, bukan tak kata tak suka, tapi cenderung kepada praktikal lagi berbanding teori. Jadi saya rasa kat sini memang bagus lah untuk mereka yang mencari pembelajaran cara begitu. Mereka PBL, right? Okay. Untuk yang dah join, jadi nasihat saya, kalau saya lah, sebelum masuk kelas tu ataupun sebelum masuk topik tersebut, mungkin boleh start research dulu sikit-sikit supaya bila kita dah masuk nanti kita tak adalah macam tumpak ampai, macam confused nak catch up. Selalu orang yang bersedia ni memang senang nak catch up dan tahu nak jawab, nak tanya soalan apa kalau dia tak faham. Selalunya. Itu dari software engineering. Tengok abang senior kongsikan orang kata saranan, tips macam mana nak mengambil hati, bukan okey, bukan mengambil hati, tapi macam mana sebenarnya tips nak dapatkan hasil yang bagus which is nak belajar tu biar output dia bagus. Kalau nak dapat ilmu tu, study sebelum masuk kelas. So siapa yang belum mohon tadi, abang tadi dia cakap dah, kalau nak tempat yang 70 practical, 30% for theory, German Malaysia Institute adalah the place lah. Okay, mungkin Cik Amir Hakim boleh kongsikan saranan ataupun advice yang sesuai dengan cyber security bagi yang belum lagi buat permohonan ataupun mungkin yang baru bermula je journey dia orang di sini. Okay, ni untuk khusus pada cyber security lah. Cyber security, apa-apa pun saya rasa ni just general advice dulu lah. Saya suggest pada student-student yang baru habis SPM semua ni kan. So memang kena ambil masa sikit lah, duduk and then bincang dengan mak ayah apa kerja yang kau nak pilih kan. And then mungkin boleh bincang pada makcik-makcik, pakcik kan. Mungkin ada kerja yang ke arah bidang yang korang nak explore, then maybe boleh minta nasihat. That's the first advice lah. Okay, yang kedua is contoh if you are decide saya nak pergi pada cyber security. Saya ada few website yang saya suggest. Ini you boleh Google jugalah. This is based on a recommendation daripada kawan daripada industri dulu. Dia suggest you boleh tengok Try Hack Me. Nanti Google Try Hack Me, HACKME, Try Hack Me. So itu dia ada a bit of principle lah, fundamental untuk cyber security. And then kalau dari segi expect nak prepare a bit of programming, maybe you boleh try Google Colab. That one Google Colab tu untuk belajar a bit of Python. Python ni for me nak program tu is not so difficult lah. So maknanya you boleh try yang itu. Okay. Other than that, of course, informasi berkaitan dengan what is the challenge bila dah masuk kerja sebagai cyber security ni banyak lah. Saya kat YouTube, ada influencers. So benda tu perlu hendak seribu daya, tak hendak seribu daya lah. Kalau informasi tu you nak cari, you cari. And for me, supaya kita kadang dia age mungkin dia tak tahu nak buat keputusan yang terbaik, tapi kena usaha ke arah itulah. Itu saya punya saranan lah. Okay. So all the best. Cyber security pun cakap benda yang sama. Ni pensyarah ni. Dari bidang kreatif multimedia pun sama. Okay. Pelajar yang belum memohon lagi, pada adik-adik yang belum memohon tu, kalau tak tahu kan, tak tahu arah tuju, tak ada idea, masih lagi belum ada orang kata sinar nur hidayah. Mungkin boleh tengok dekat kita punya YouTube Kreatif Multimedia, boleh tengok kita punya IG Multimedia GMI, atau dekat Facebook Kreatif Multimedia sendiri. Sebab kat situ kita kongsikan juga hasil kerja pelajar, kita kongsikan aktiviti pelajar. Sebenarnya ketiga-tiga program turut kami kongsikan dekat semua platform media sosial. Instagram betul, kat mana-mana pun. Sebab kita sentiasa berkongsi. Sebab apa? Adik-beradik tak mungkin tak kongsi. Jadi bila orang kata macam mana nak jadi bila dah masuk belajar, apa nak buat? What is important is idea. Bila you ada idea, you ada imajinasi yang bagus, insya-Allah
kreatif multimedia ke, you program cyber security ke, you dalam software engineering ke, you will get that. Okay. Besar hati juga saya baca ada komen ni. Daripada Umi. Umi kata, apa tips menjadi graduan yang berjaya? Kalau graduan ni kita bagilah abang alumni kita. Sebab dia macam baru fresh from the oven tadi. Nak kata kita ni macam dah lama sikit jadi graduan kita. Ni baru lagi graduan kita ni. Okey, boleh. Dia kata, Umi kata apa tips menjadi graduan yang berjaya? Boleh ulaskan pada penonton sekalian. Okey, tips jadi graduan yang berjaya. Okay. Kuat. Berat juga. Berat soalan tu. Okey. Jadi untuk jadi seorang graduan yang berjaya bagi saya lah. Okay. Of course dia kena sentiasa bersedia bagi saya. Okay. Contohnya macam saya cakap tadi, sebelum masuk kelas, sebelum duduk dalam nak belajar topik tersebut, kita belajar dulu supaya kita tahu apa nak tanya, kita faham dulu kita, supaya bila first TTO ajar tu, tak ajar kita tumpang pamping macam kita tak tahu kan. Selalu orang yang bersedia dulu memang akan maju ke depan lah, berbanding orang yang tak bersedia selalunya lah bagi saya. And then of course kalau tak faham, cubalah bertanya. Mungkin rasa macam soalan tu tak berapa pandai. Kadang-kadang orang rasa dia punya soalan tu tak berapa pandai, tapi bagi saya tak salah untuk bertanya. Betul. InsyaAllah TTO tu cuba untuk betulkan lah. And then of course communicate dengan teammate lah. Okay. Contoh dalam group work, cuba communicate. Contoh macam jangan biarkan seorang ni terbeban dengan banyak kerja, sedangkan dia boleh bahagikan kerja dia. Okay. So maksudnya kerjasama tu penting. Kerjasama penting lah. Communication tu penting. In the end dekat industri pun benda tu memang hari-hari guna lah soft skill tu. Industri pun sama macam berada di dalam JMI juga kan, di dalam kelas. Okay, macam Cik Arifin kata tadi dia kongsikan, which is jangan malu bertanya, betul. Jangan orang kata tidak bersedia. Mungkin Cik Ami ada sedikit sama ke? Okay, ni kita bagi sudut pandang seorang tenaga pengajar. Okay, contoh yang dia tanya tadi, bertanya soalan. Usually kalau student tak tanya soalan, it's hard to assess sejauh mana dia faham and apa yang kita boleh tolong. So kalau dia tanya, then kita we get an idea. Dia faham tidak, apa yang kita boleh improvise untuk bagi feedback. So if you tak tanya, if you memang redha, then payah sikit lah kita nak support. Itu je. And then I think kalau nak tambah is dari segi punya learning style lah. So you belajar macam mana. So mana you have to know how you learn. And benda tu ada satu skill yang you akan pakai sepanjang hidup you. So sebab pembelajaran ni sepanjang hayat kan. So bila you tahu gaya you belajar efektif tu, then you have to work on that lah. Itu adalah proses yang berterusan lah. And then of course kita JMI anywhere itself memang human interaction kita nak kalau kita ada komponen kita panggil sebagai kemahiran insaniah punya evaluation lah. So you nak tahu macam mana you membawa diri, macam mana you menghormati kan, macam mana you berbincang. So benda-benda tu of course soft skill yang penting lah. Bila kita tanya dengan company yang ambil student kita intern pun, dia menitikkan berat benda tu lah. Benda ni bila belajar mungkin dalam situasinya adalah belajar. Masuk kelas kena punctual. Sama, masuk kelas punctual, you kena pergi kerja pun punctual. Betul? Maknanya bila buat kerja berkumpulan di dalam kelas, sama juga kerja berkumpulan di industri. So benda tu berkait rapat. Memandangkan German Malaysia Institute sendiri orang kata berasaskan industry base, that apa yang kita buat dekat German Malaysia Institute, apa yang kita belajar adalah sama sebiji macam di industri kita. Okay, kita ada lagi satu soalan untuk cyber security. Macam aktif pula dah nak habis aktif. Macam risau pula. Dapat idea. Tak. Masih membara. Risau saya. Okay, next question dia kata, kalau cyber security, student perlu ada laptop spec macam mana? Okay, laptop spec macam mana Okay. Laptop spec. Okay. Jangan saya fikir. Okay. Biasa kalau macam multimedia, spek yang kita terapkan lebih kurang pada, kalau lebih bagus the graphic card itself baik ataupun banyak, lebih bagus. Kalau untuk cyber security macam mana? Okay, cyber security dia punya spek tu kena quite high sikit lah. I think maybe budget around 3 to 2.5 juga lah. Tapi kita depends on the semester. Sebab semester 1 dan semester 2 mungkin you don't really fully nak rely pada certain laptop. But then of course kalau ada tu bagus. Kita kalau boleh nak ada additional punya SSD punya slot tu kena ada additional. Itu satu. And then dia punya apa RAM dia? Nvidia. I don't know. Bukan dia punya mana pasti. Apalah tu. Never mind. Ada nama cakap ke?
Tak ada. Okay. Alright. Tak apa. Saya nanti kena get back lah. Saya kena get back betul. Sebab kita ada specific kita jawab balik lah dengan saudara kita yang tanya tadi tu. Kalau macam actually kalau pelajar di JMI semua di-provide dengan dalam lab ada komputer masing-masing. So semester 1, semester 2 saya rasa tak ada masalah. It's provided dalam kelas, betul? Bila provided tu bermaksud you boleh guna dan you boleh guna pakai untuk siapkan kerja khusus ataupun kerja yang perlu diselesaikan untuk setiap silibus. So mungkin sudah sampai masanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Amir Hakim, salah seorang pensyarah cyber security, alumni kita yang manis. Encik Arifin, software engineering. So sebelum kita akhiri kita punya sesi pada malam ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton, yang tap screen, yang share, yang share dekat grup WhatsApp ke, WhatsAppi ke kan. Okay, saya sangat berterima kasih kepada semua. So jom kita penutup terakhir. So this is the German Malaysian Institute. It is all about applied science. The rest is technology. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.